bersembunyi dalam ketakutan, guys. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. Guys, semalam menduka citakan untuk negara Malaysia kerana di daerah sejangkang dilanda ribut yang sangat dahsyat dan hampir keseluruhannya memusnahkan kawasan sekitar. Jadi, jom kita tengok perkembangan semasa dan apa yang telah berlaku di kawasan sekitarnya dan kita ambilnya sebagai pengajaran. Kita boleh tengok kat sini, guys. Angin yang sangat kuat menyebabkan habis atap zinc semuanya di bawah ribut. Semuanya dalam ketakutan, guys. Siapa punya? Ya Allah, berapa kereta? Memang sungguh dahsyat, guys. Rasanya kalau tahu ni merupakan antara yang teruk sangat dekat Malaysia. So guys, video tadi menerangkan tentang video yang berlaku ribut di Sejangkan dan kita tengok kat situ angin dia memang sangat kuat, puting beliung yang membawa semua atap-atap ke seluruh sekitar kawasan yang terkena. Ni keadaan di sekolah. Di sekolah ya. Ni mungkin rasanya di dalam bilik guru. Kalau tengok keadaan tingkap tu macam bilik guru. Kalau salah betulkan saya rasa ni dalam bilik guru. Memang sangat-sangat takut, guys. Oh, di dalam kelas, bukan di bilik guru, di dalam kelas. Semuanya takut. Pelajar takut, guru takut, semua takut. Kalau saya pun ada dekat sana, saya pun pasti akan merasakan benda yang sama. So guys, tadi menunjukkan cikgu dan pelajar ada dalam kelas, yang mana kat luar tu berlaku ribut yang sangat kuat dan semua orang berkumpul di dalam kelas dan mengharapkan tidak ada apa-apa yang berlaku. So guys, ni dalam kereta, guys, yang menunjukkan penduduk setempat yang masa ribut tu berlaku. Tengok guys, tengok guys. Zinc, atap, semuanya di bawah ribut. Memang takut, guys. So guys, video tadi menunjukkan warga yang duduk dalam kereta dan saat tu tengah berlaku ribut yang sangat kuat. Dan kita boleh tengok apa yang orang yang naik kereta tu, dia berhentikan kereta kat tepi sebab dia tahu masa tu ribut sangat kuat. Apa yang perlu dia buat adalah berhentikan kereta dan tunggu sehingga keadaan reda. Okay guys, ni nasinya kat gudang ni, guys. Ni dari atas bangunan boleh tengok. Dahsyat sangat ni, guys. Kedengaran ribut yang sangat kuat. So guys, video tadi menunjukkan ribut semasa tengah tu sangat kuat dan orang yang duduk di atas bangunan ambil video, tengok dekat gudang tu memang angin dia berpusing-pusing, bawa semua benda, menyebabkan kemungkinan kerosakan tu memang sangat dahsyat. Ni di dewan sekolah, guys. Memang sangat teruk. Kalau tak silap orang pun boleh melayan ni. Melayang. Bukan melayan, melayang.
Memang teruk sangat ni. Dengar suara ribut pun dah takut guys. Kalau betul-betul ada dekat sana tak tahulah perasaan macam mana. Bumbung sekolah habis. Esok cuti je tadi ni. Habis bumbung sekolah. Abang ni cakap tadi. Takut guys. Angin kuat, ribut. Sekolah Sejangkang Jaya. Habis tu bumbung-bumbung daripada kilang. Teruk sangat ni guys. Motor tu balik. So guys, dalam video ni menunjukkan individu yang duduk di dewan sekolah yang mana dekat kawasan sekitar tu ribut yang sangat kuat. Dan individu tu boleh nampak semua atap, bumbung, rumah, sekolah semua dia bawa angin puting beliung ribut yang kuat tadi. Dan ada juga tadi nampak ada motosikal yang jatuh disebabkan angin yang sangat kuat. Masya Allah. Ini keadaan lepas ribut. Nampak semuanya jatuh. Bumbung yang binaan konkrit yang kuat tu sampai jatuh. Jadi kita harapkan tak ada yang meninggal ya. So guys, video ni menunjukkan keadaan selepas ribut. Kita boleh nampak macam mana keadaan selepas ribut tu. Bangunan atap, saya rasa ni atap sekolah dekat Dewan mungkin. Dewan sekolah tu yang atap bumbung tinggi yang bina dengan konkrit tu, dengan besi, boleh jatuh. Ini menunjukkan bahawa angin ribut tu memang sangat kuat. Ni tengok guys, bangunan konkrit semua jatuh, hancur lebur semuanya. Dahsyat sangat ni guys. Ni memang sejarah ni ribut ni. Tahun ni rasa ni yang paling teruk guys dekat Malaysia. Di Sejangkang. So guys, video ni menunjukkan tengok ribut tu menyebabkan konkrit bangunan sekolah jatuh. Konkrit yang dibuat dari sebing tu, sekukuh-kukuh konkrit tu boleh jatuh guys. Ini memang sangat-sangat dahsyat guys. Dan memang sangat menakutkan. Kalau kita ada kat sana, gementar tu memang rasa dia lain macam. Betul punya. Ni puting beliung guys. Dia ada kat sini ke? Tengok puting beliung tu memang sangat besar. Memang sangat bahagia. Dahsyat, memang sangat dahsyat. Takut sangat guys. Tengok, memang sangat menakutkan guys. So guys, puting beliung di Sejangkang ni memang sangat dahsyat. Kalau kita tengok video footage tadi,
dengan keadaan ribut yang kuat tu membawa semua atap, bumbung, menyebabkan kerosakan bangunan dan juga kawasan setempat. Dan kita boleh tengok juga dengan orang-orang yang ada dalam kereta masa dia bawa kereta, suasana tu memang sangat menakutkan. Kerana ketika bawa kereta, ada atap, bumbung yang datang dekat tengah jalan. Dan itu memang sangat membahayakan keselamatan. Dan ribut ni memang kita tak jangka dan mungkin benda ni sebenarnya berlaku secara tiba-tiba dan sangat menakutkan. Jadi kita doakan yang terbaik untuk si Jangkang, semoga dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di video seterusnya. Terima kasih.